Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana nak buat sifar 11 menggunakan formula hujan. Okey, contoh saya akan bagi soalan 32 darab 11. Macam mana formula hujan tu? Kita turunkan je nombor 2. 3 tambah yang tengah ni kita kena tambah. So 2 tambah 3 ialah 5. Turunkan 3. So jawapan dia 3, 5, 2. Okey, saya akan buat soalan lain pula. Sebab dia mudah je. Contoh 25 kali 11. Macam biasa, turunkan je nombor belakang 5 tambah 5 tambah 2 7, turunkan 2. So 2, 7, 5. Mudah je kan? Okey, so formula yang saya tunjukkan tadi tu adalah salah satu formula mudah yang kelas congak sediakan. Jadi kalau siapa-siapa lagi nak tahu formula mudah yang kami sediakan lebih daripada 10 formula, boleh join kelas kami dan klik link di bio. Okey? Jangan lupa join.